Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengurusi Majlis, Pasal Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati seterusnya, rekan-rekan sekalian. Tajuk yang saya pada hari ini ialah menghayati rukun negara, membina Malaysia Gemilang. Hadirin saya hormati, rukun negara merupakan asas perpaduan rakyat Malaysia. Ia bukan sekadar 5 akad yang dihafal setiap kali pimpinan, malah merupakan panduan hidup yang membentuk rakyat agar saling menghormati, terpadu dan mesti naik. Pada hari ini saya akan menguraikan 3 prinsip penting rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, serta kesempatan dan kesusilaan. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sebagai sebuah negara yang masyarakat berbilang agama dan kaum, setiap rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing. Kepercayaan kepada Tuhan mengajar kita supaya sentiasa melakukan kebaikan, bersikap jujur, amanah dan bertanggungjawab. Apabila seseorang mempunyai pegangan agama yang kukuh, dia akan menjadi perbuatan yang merugikan diri dan masyarakat, seperti menipu, mencuri, membuli dan menyebabkan kebencian. Nilai murni yang lahir daripada kepercayaan kepada Tuhan akan menjadikan negara kita lebih aman, harmoni dan sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem beraja berperlembagaan. Oleh itu, setiap rakyat hendaklah menumpahkan tak setia kepada Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu serta negara tercinta. Kesetiaan kepada negara bukan hanya ditunjukkan dengan mengibarkan jalur gemilang atau menyanyikan lagu negaraku. Sebaiknya ia dibuktikan melalui tindakan seperti mematuhi undang-undang, menjaga nama baik negara, menghormati lambang kebesaran negara dan bersedia menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Sebagai pelajar, kita boleh merujukkan semangat Pancasila dengan belajar bersungguh-sungguh, menghormati guru-guru, menjaga kebersihan sekolah dan hidup bersatu tanpa mengira kaum atau agama. Raja hari ini ialah pemimpin negara pada masa hadapan. Hadirin sekalian, prinsip yang ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Dalam dunia moden yang dipenuhi dengan media sosial, nilai sopan santun semakin penting. Kata-kata yang baik mampu menggerakkan persahabatan, manakala kata-kata yang kasar boleh memutuskan hubungan. Kesopanan bermula daripada perkara yang kecil, seperti memberi salam, mengucapkan terima kasih, menghormati ibu bapa dan guru, bertutur dengan bahasa yang baik, serta menjaga adab ketika menggunakan media sosial. Janganlah kita menjadi individu yang mudah menghina, mengejek atau menyebarkan berita-berita palsu. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai kesopanan dan kesusilaan, masyarakat akan hidup dalam suasana yang aman, saling menghormati dan penuh kasih sayang. Hadirin yang saya muliakan, kesimpulannya, 3 prinsip rukun negara yang saya huraikan tadi saling melengkapi antara satu sama lain. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk akhlak, kesetiaan kepada raja dan negara memupuk semangat Pancasila, mana kesopanan dan kesusilaan melahirkan masyarakat yang beradab. Marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara bukan sekadar di bibir, tapi diterjemahkan dalam setiap perbuatan dan tindakan. Sesungguhnya, masa depan Malaysia bergantung kepada rakyat pegang teguh kepada nilai-nilai murni ini. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya berikan serangkap kata. Rukun negara bukan sekadar ikrar, tapi panduan membina bangsa yang besar. Jika dihayati setiap masa, Malaysia pasti kekal berjaya dan sentosa. Sekian, terima kasih.